Okey, macam biasa. Mula-mula sekali Kak Bella akan polish muka Kak Bella dulu. Sebab kadang kita nampak muka kita macam bersih dah, tapi rupa-rupanya ada lagi kotor-kotoran. Ni Kak Bella akan pakai toner pad. Ni tak tahu berapa jak dah Kak Bella pakai. Daripada Elegant. Ni favourite Kak Bella. Jeju Green Vita Toner Pad. Ni. Hak ni kalau hampa pakai, dia macam kalau hampa bawa kereta pi polish tu, kereta hampa jadi kilat-kilau elok tu, macam tu lah hampa polish kulit hampa. Dia jadi licin. So ni nampak Kak Bella dah tonyoh muka Kak Bella elok dah. Ni pakai toner pad ni lincin. Lincin lecang ni, kata nak jerawat zego ni. Ni. Tengok tu. Ya Allah, nampak macam bersih muka Kak Bella yang tu. Ui, kotor-kotor. Jom. Next, siap dah pakai hak tu, Bella memang wajib spray. Ni spray Bella ni, hak ni. Tapi habis dah sold out. Okay, spray. Spray dulu. Bagi basah kulit. Kalau nak apa beli dekat mana-mana yang ada lah, tak ada. Apa tak mau beli dia sold out. Tak ada, itu sold out dah. Mereka beli banyak dah baru ni. Okay, ni Kak Bella dah letakkan spray. Satu-satu lah. Lepas tu baru Kak Bella akan pakai ni, matang serum ni treatment serum daripada Betty Beauty. Lens ni Bella pakai Fablux lens. Bella punya mata 700.5 hampa. Memang saya tak nampak. Kalau kata hampa suruh saya buka lens, saya takkan boleh baca pun komen. Okey so ni Kak Bella buat kening Kak Bella, tengok. Kening tak payah lukis dah lah ni. Zaman tahun 2025 tak payah lukis, tapi nak lukis lantak payah lah. Tapi Kak Bella tak lukis. Ni Kak Bella pakai jenama Heavy Rotation Sasa. Nanti Kak Bella buat keluar jenama Kak Bella sendiri. Okey, cara dia cek sikat kening, cek macam tu. Sikat bagi dia duduk rapat, elok lagu tu. Belah hujung ni bagi tajam sikit lagu tu je lah. Tak payah lukis dah hampa weh. Kening 5 minit siap. Tak ada 5 minit 2 minit, 1 minit siap. Prak. Belah depan tolak naik atas sikit. Belah depan tolak naik atas, belah belakang bagi dia rapat lagu tu. Siap. Tak payah lukis. Okey ni. Sikat lagu tu, belah hujung bagi tajam, bagi dia tidur tahun ni sikat dan duduk atas. Senang. Seminit tak dah siap dah kening. Lagu tu. Ni Kak Bella pakai kod 04, color dia lembut-lembut lagu tu lah, coklat-coklat lembut. Kak Bella tak pakai kening kalau gelap sangat. Tapi hak ni sekejap lagi dia akan oxidize. Siap dalam tu. Ni, Kak Bella akan ambil foundation Kak Bella. Foundation Kak Bella yang baru sekali. Hampa beli lagi. Hampa taruh foundation ni elok yang amat-amat. Muka macam pakai filter. Kulit hampa licin. Pump Kak Bella letak satu pump dulu lagu tu. Kak Bella akan ambil. Okey, ambil lagu ni. Macam ni. Okey, Kak Bella akan start untuk belahak. Ukir kening Kak Bella. Macam tu. Kak Bella conceal. Tak payah beli concealer dah. Pakai foundation Kak Bella je. Beli untuk kat muka. Lawak lah jawab soalan. Rindulah konten Hindustan. Tu dia Hindustan nak kena pergi Pakistan. Tapi Haikal kata tunggu dia nak pergi sekali tu. Dia lambat lagi. Tunggu nak pencen kalau Bella Park masa tu kalau. Tak tahu arwahu ke dak dah. Kalau dak Pakistan lah mimpi lalu surga lah saya. Tak tahu lah ampun. Tebuh ni. Dia kuih-kuih no umur 30 ni fikir mati lah. Nak buat hampa tengok orang tua-tua. Oh syoklah tu hidup lama. Bagi Kak Bella hidup 80 70 lama lah. Kita tak tahulah lagi. Tengok Tok Mahdek tu sihat jalan pi. Kita kalau umur 100 kalau merangkak. Lah sakit pinggang tak sangka. Umur 100 kalau taruh tu kalau ngesot. Kalau orang tengok ingat slime dah. Padahal orang. Amboi. Tak nak tarik ni sikit. Ni bubuh tang ni. Dulu duk kata nak anak seorang, nak seorang dua sudah lah kita ni konon-konon lah. Mana ramai set lagi, tak ada nak bagi pendidikan, tak ada nak guna-guni, tak kita tak nak jaga anak lah bagai-bagai. Bila umur 30 ni berasa kalau anak ramai syuk Kalau umur 50 60 nanti seorang tak boleh balik raya ikut laki, kita ada anak seorang lagi mai balik dengan kita. Seorang set lagi ada nak kursus tak kursus kan, anak kita pula kasawan negara. Kan, tak tu seorang lagi pula tak balik mai rumah, ada 2 orang 3 orang saja macam tu. Kau ambil kunus sampai ni duduk Sarawak seorang duduk asrama tak ada dah. Kita mau menduk ngau tengok masa tu pula Haikal dia lembek dah. Lah tengok tengok anak. Kan? Anak seorang pula tak balik mai. Sakno. Bila umur lain sikit dah ni dia mai fikir lagu tu pula dah. Sakna Kak Bella buat ni sambil-sambil. Sat lagi dia pop tak jadi kenin. Buatlah. Sakno. Kawan tu ada lah. Kita panggil kawan-kawan. Dia kalau kawan jenis setengah orang dia ada BFF. Jenis suka lepak. Kak Bella tak ada. Kawan betul-betul ada lah. Kan? Kemak 2 kali dapat 4. Amboi. Nak kemak 2 no. Mu lalu kata senang. Bagai dia kata lah.
Kak Bella hang pula lagi jenuh cari jenis orang ambil jaga sekali dengan aku dengan nenek. Tak boleh aku. Seorang-seorang kalau. Okey, ni Kak Bella dab. Okey, lepas hampa bubuh concealer ke, foundation ke atas kening, hampa kena dab dia. Bagi dia blend cantik. Sekejap lagi bila kita nak letak foundation, dia akan blend cantik. Ni dab macam ni. Tekan. Jangan duk seret. Nah, ni hand dab macam ni, hang tekan. Nampak? Dia akan jadi diffuse. Kita panggil dalam bahasa Inggeris, dia akan diffuse. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia akan... bila dia samar lagu tu, bila hang letak foundation, dia nampak masuk elok lah. Ni dok. Hang dok biar memutih kat kening hang. Tu yang muka hang macam kelomen. Bagi dia lagu tu, bagi dia samar lagu tu. Okey nah. Ni Kak Bella ambil, Kak Bella punya foundation. Ni Kak Bella pakai foundation Kak Bella. Nampak? Dia jenis kental macam ni hampa. Dia kental. Dia bukan jenis liquid yang macam sereng. Dia kental. So bila kita letak kat muka kita tu, sekejap lagi dia melekat elok hampa. Dan hampa tengok dia akan tutup habis parut-parut, dia akan kulit hampa nampak macam filter. Siapa biasa pakai dia pun tahu. Ambil lagu tu. Dek terus macam ni je. Ni Bella pakai telur Kak Bella, tapi telur Kak Bella ni habis dah tau. Stok tak ada. Stok tak ada dah telur Kak Bella. Hari tu masa ada tak mau beli. No. Tu hampa dek macam tu, tak payah concealer, tak payah corrector, tak payah apa dah. Dia melekat cantik dekat muka hampa. Tu. Segok. Dia ada fair untuk orang yang kulit putih lepok. Light untuk kulit putih-putih Melayu. Natural macam Kak Bella pakai. Kulit-kulit natural sawo matang. Kulit kuning langsat memang cantik. Kulit-kulit wanita Asia ambil natural. Kalau hampa kulit hitam manis pakai tan. Memang segok. Aida, thank you for the gift. Sat je. Tak payah lama. Kadang ni kita nak make up dia jadi lambat. Sebab apa? Kita duk tenyeh tu satu. Ketek. Hampa nampak tu? Sat je Bella. Pak. Segok hampa Memang segok foundation Kak Bella. Foundation ni formula dia paling terbaik di dunia ni. Pakailah jenama mahal-mahal mana pun tak sama. Hampa tengok. Dia punya coverage, dia punya cantik, dia punya licin, dia punya kulit kita tu nampak macam kulit telur. Lepas tu lagi lama lagi tahan. Segok nala lah hampa. Macam nak patung kalau pakai benda cakap Bella. Macam nak patung. Tak cakap banyak. Kalau tengok depan-depan, kulit macam nak patung. Kak Bella pakai ni je, pergi travel. Sebab apa? Senang. Hampa nak pergi mana-mana, cepat, senang. Bella pakai kot natural sayang. Bella pakai natural, pergi beli. Memang elok hampa. Satu botol ni tahan hampa. Jangan risau. Sebab dia jenis pekat. Dia jenis pekat hampa. Bubuh sikit jadi dah. Tapi Kak Bella macam jenis makeup tebal lah. RM39 lotion putih Kak Bella. Depa tanya nak bagi putih lagu mana? Nak bagi putih kan? Nak bagi kulit hampa cerah. RM39 Kak Bella jual 50ml. 50ml ni tahan lama cek. 50ml ni lama nak habis satu ni lama. Hampa tengoklah. Okey, yang ni dia ada SPF, dia boleh bagi kita cerah kekal juga. Dia bukan sekadar kita cerah masa tu saja. Cerah kekal cek. Kalau orang tanya, Kak Bella kulit makin cerah lah ni pakai apa? Pakai ni apa? Dulu kalau Kak Bella lagi gelap sebab kita kan duk main panas. Sambal lah apalah kita duk pergi travel gana-gana ni apa semua. Makin lama kulit makin burn, makin gelap. Sebab yang ni memang laku keras hampa sat je habis. Sat je habis. Wangi pula tu, wangi lah hampa weh. Bau dia sama dengan perfume Bella My Lady. Ni kita buat bau. Nah, dia memang sangat-sangat cantik kulit kita. Dia nampak putih kemerah-merahan lawa hampa weh. Ni Kak Bella akan pakai loose powder daripada Okaya. Hari ni Kak Bella akan pakai colour soft pink. Dia ada dua. Satu white translucent, satu warna soft pink. Mai Kak Bella tunjuk loose powder. Okey, satu colour white translucent, satu colour soft pink. Okey. Dia kadang tu setengah orang dia tengok colour pink. Loose powder colour pink jadi apa muka aku? Jadi pink ke? Dia tak jadi pink, jangan risau. Nampak macam ni pink kan? Apa tengok. Sana Kak Bella ambil. Siapa beli loose powder ni, depa tengah bagi harga murah RM39 sahaja 12 gram 12 gram. 20 gram. 12 gram apa? 20 gram banyak lah satu ni. 20 gram. Okey. Hampa ambil je loose powder ni, hampa tekak satu muka. Macam Kak Bella buat tengoklah. Kalau letak bawah mata, hampa nampak? Bila kita letak dekat muka, dia tak jadi pink pun. Dia akan tolong blurkan kulit kita. Dalam masa yang sama, loose powder pink ni dia bagi kulit kita nampak fresh. Tu. Dia terus gebu. Dia terus HD weh. Gebu. Tak payah compact powder. Kalau siapa duk tanya Kak Bella pakai compact powder apa, saya tak pakai compact powder dah. Saya ambil loose powder Okaya ni, saya tepek satu muka saya. Dia punya gebu tu tak ada arahnya. Nurut tak ada. Tidur lagi. Tu dia. Kot tepi ni biasalah. Dah ada jerawat ni. Dia jadi bentuk-bentuk sikit lah jerawat. Tang lain tu gebu alsai. Gebu-gebu.
Kak Bella ada kilang kosmetik kau tak ada? Kilang minyak wangi ada? Setting spray habis sayang. Setting spray habis. Bell tu bau macam mana? Perfume Bell ni dia campur. Kak Bella sendiri buat. Kak Bella campur dia ada rose, lychee dengan bubble gum. Hampa bayangkan bunga rose, ada bau lychee. Lepas tu ada bau bubble gum. Sedap gila bau dia. Orang kalau bau Kak Bell ni dia memang akan beli. Bau dia sangat-sangat unik, sedap, manis. Sedap doa Bell ha. Siapa biasa pakai dia tahu. Bau macam lychee best sangat kan? Ya Allah, sedap. Duchess tu dia bau luxury sayang. Oh, sangat-sangat best. Nenek punya favourite tu. Dia kalau Bella semua Duchess tu kelang kabut nak. Saya suka bau Duchess ya. Duchess banyak gila peminat Duchess. Perfume Duchess ni mak mentua saya pun minat. Mak saya pun minat. Mak saya dia suka pakai Melody lah. Tapi dia minat lah bau Duchess. Tapi mak mentua saya pakai Duchess. Dia suka sungguh. Okay, next Kak Bella nak pakai blusher. Ni blusher Okayo. Okay, Kak Bella selalu cetak ampau. Kak Bella punya favourite 15 sebelah. Dua colour ni je Kak Bella selalu pakai. 15 dengan sebelah. Hampa bayangkan betapa favourite-nya sampai jadi macam ni. Beza dengan yang Kak Bella jangan pakai dengan Bella selalu pakai. Apa beza dia? Sampai tercabut lah tulis-tulis tu. Dia boleh nampak apa nampak lah kata tak nampak tulisan Okayo tu faham ambil lah. Kalau aku kata tu betul lah. Hampa jangan duk ni. Aku abang betul. Okay. So, Kak Bella paling suka dua colour ni lah. Paling suka dua colour. Okay. Ni kod sebelah, yang ni kod 15. Kalau hampa tanya Bella, kami nak beli blusher Okayo ni. Tapi kami tak tahu nak beli colour apa. Yang paling sesuai, yang paling elok, yang paling kalau kita beli tu tak rugi lah. Sebab ada setengah blusher kita pakai, dia boleh pakai untuk contoh raya je. Macam hari-hari tak elok nak pakai, takut terang sangat. Okay. Yang ni memang Kak Bella kata hampa takkan rugi punya. Semua kulit, hampa warna kulit hampa macam mana pun sawo matang kau, hampa tan kau, hampa putih kau, ni colour yang paling sesuai. Sebab dia buat keluar banyak sangat. Hampa tengok. Colour ni sampai tak tahu nak pilih dulu berlambak. Bila terlampau banyak pilihan, orang jadi penin. Tak tahu nak beli hang mana. Jadi Kak Bella jenis orang akan cerita kat hampa, bagi hampa mudah, duit tak habis. Lepas tu hampa pakai, boleh pakai lama, boleh pakai sedia-sedia. Kod 15 dengan kod sebelah. Kalau hampa suka kod pink-pink, ambil sebelah. Kalau suka pink-pink macam Kak Bella, ambil sebelah. Kalau suka yang natural, yang coral-coral colour, peach-peach, ambil kod 15. Sebelah 15, faham? Macam contoh kod lain. Okay, ni contoh kod 14. Dia lebih kurang dengan yang ni. Lebih kurang, cuma dia lagi pink. Setengah orang ni tak mau pink sangat, so dia ambil pink yang ni. Sebab tu Kak Bella suka abang hampa. Ambil colour yang mudah. Ambil colour yang mudah. Contoh 16 pun dia lebih kurang aja dengan sebelah, tapi dia terang sikit. So yang ni paling mudah. Tu Kak Bella selalu abang aku tu no. Okay, bagi hampa senang. Okay, kalau hampa tan skin, yang paling sesuai untuk tan skin ialah kod yang ni. Sekejap Kak Bella tunjuk. Kak Bella buka kat hampa. 12-17 paling sesuai untuk tan skin. Okay, paling sesuai. Kalau hampa putih tak elok. Kalau hampa putih dia akan nampak lebam sikit. Hampa kena ambil untuk tan skin saja 17-12. Kalau suka siapa tan skin suka coral-coral, ambil 12. Suka tan skin kalau pink-pink, ambil 17. Okay. Okay, Kak Bella akan pakai colour sebelah sayang. Sebelah sebelah. Melody tu bau apa? Melody tu bau bunga yang memang sedap gila. Okay, Kak Bella senyum. Kak Bella akan letak dekat Kak Bella punya center. Ini. Okay, ni colour sebelah. Sebelah ni memang colour natural hampa. Untuk make up harian sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Dia macam warna-warna merah-merah delima kita. Dia lawa. Laki mana? Laki tak ada pergi kerja lah kok. Kan? Laki kita pun kerja. Kadang ada bila laki kami ada dengan kami, orang tanya, kamu tak kerja ke Haikal? Laki kami ni kerja. Kalau putih ambil lah macam bila pakai ni. Ambil sebelah lawa. Okay, lepas tu Kak Bella suka ambil brush dan Kak Bella akan sapu sikit. Kak Bella stress tengok awak tau ni. Nak buat ni sikit highlighter sikit dah lah. Okay, Kak Bella pakai highlighter ni. Apalah doanya Kak Bella dekat. InsyaAllah amin. Akak minta bulan laki pension. Syoknya weh. Kalau lah kata lah tiba-tiba Haikal kata lah kan. Tengok pak pension. Dah boleh pension je laki kok. Hang tengok. Aku 11 kali aku betul travel. Okay, jom nak ambil eyeshadow Bella. Bella nak pakai eyeshadow Bella kod Bell hari ni. Ni Bell. Bella bawa anak pi rumah mak mentua. Balik lewat dah malam. Lepas tu hujan lebat lampau lepas tu lewat dah balik. Tak ada nak buat video. Duk kata nak buat video dah malam tu.
Video pasal Yunan. Hai ni. Tak kira kalau buat. Bella tak jual beras kau tak ada. Beras tak ada. Nanti nak buat juga beras. Nanti nah. Nak buat kat lah beras Bella pak. Ui, nak kena buat. Sebab kat Bella memang beras kat Bella milih sikit. Eyeshadow kat Bella pakai eyeshadow kat Bella sendiri je. The Love of My Life palette. Love of My Life palette hampa. Kerja duduk lapak. Aku dah kerja lapak saja. Marin makan 6 kali nasi. Tak bohong lah. Ui, kerja duduk ulang makan nasi. Apa bantu rumah kat Bella ni kan. Apa nama pengasuh Nenel ni sampai pelik tengok aku ni kerja kedarah nasi. Habis satu payuk nasi aku seorang. Buat egosal kat Bella. No, tak buat egosal lagi no. Patut merasa pelik sat tu. Macam mana? Sat nak buat egosal sat. Kat bawah mata tu letak apa? Ni letak shading sayang. Kat Bella letak shading. Kat Bella nak buat egosal. Egosal ni dia macam mata panda gitulah kat bawah bagi nampak macam ada shadow kat bawah tu. Bella nak join kita apa boleh? Setuju kata-kata Bella. Yo, kita ni kan kalau kita sembang pun sangat pun tak boleh. Kadang sembang sangat pun tak lagi. Tajuk kita sembang lagu ni. Ambil hak mana baik, hak mana Bella kata tak kena gaya, tak usah ambil. Cantik yo. Mak akak nak pergi umrah dengan Bella. Boleh. Boleh je. Umrah tu, dia pun memang buka trip pun. Ustaz buka je. Pergi lah, boleh je. 8 kot, 8,000 kot. Boleh. Lawanya weh. Kashmir dalam 5K. Banyak dah 5K, 4K boleh. Total 4K. Kena bawa dia ni, tapi tu kacau. Mascara Okaya. Okay, lipstick Kak Bella pakai daripada jenama Kak Bella sendiri. Perfect Duo Lip Ombre. Kak Bella akan pakai kod Sweet Candy hari ni. Okay, Kak Bella pakai Nude Peach dulu. Aku negara mana tak mau ambil menantu. Negara mana pun semua ambil menantu, masalah dah. Tapi walau saya kan baik ya. Yang puji saya ke? Tak nak. Allah patut rasa pelik. Tak tarik mendekat. Okay, Kak Bella pakai jerawat ni membuatkan aku rasa muka aku tak cantik. Aku stres lah. Dia pun Muslim lah yang. Okay, Bella letak colour ni cantik gila weh. Lawanya colour ni weh. Ikut Sweet Candy tau. Sweet Candy.